saya ada dekat sini, saya ada lagi sebiji dekat sini. Lampu mini ni saya memang standby banyak sebab lampu ni walaupun saiz kecil tapi sangat function. Kalau korang tengok dia punya kepala ni, korang boleh pusing-pusing macam ni tau. Kepala dia ni korang boleh adjust, pusing ke depan macam ni boleh, pusing ke atas macam ni boleh. Yang ni lampu mini yang jenis rechargeable. Walaupun saiz kecil tapi spek dia ni padu. Kalau tengok dekat sini dia ada satu display kecil untuk tunjuk berapa persen bateri yang ada dekat dalam. Mudah kalau ada display macam ni tau. Bila bateri habis, mudah untuk korang tahu bila nak cas. Tak adalah nanti bila guna waktu malam, tiba-tiba lampu padam sebab bateri habis. Lampu ni pula dia ada banyak mod cahaya. Dia boleh nyala terang macam ni, boleh nyala malap macam ni dan boleh nyala kelip-kelip macam ni. Dia ada sebiji lagi lampu dekat bahagian sini. Kalau korang hold lama-lama, depan ni akan nyala warna oranye macam ni. Yang ni pun sama, dia ada banyak mod cahaya. Lampu ni kalau korang nak gantung dekat permukaan besi mudah je sebab dia ada satu magnet yang sangat kuat. Kalau korang buat kerja, tampal je lampu ni dekat besi, terus ulur dekat tempat yang korang buat kerja. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang boleh guna macam-macam macam ni, ada kepala yang boleh pusing-pusing macam ni, ada banyak mod cahaya, ada siap dengan display bateri. Korang boleh cek lampu ni dekat link video. Yang model ni memang padu, kecil macam ni mudah untuk korang simpan selip mana-mana. Bila waktu kecemasan, waktu blackout, korang boleh guna lampu ni. Saya standby lagi 2 biji sebab lampu ni memang sangat function.